keluarga PAJPN hendaklah benar-benar menghayati dan melaksanakan 4 key point yang telah ditekankan, iaitu yang pertama, percepatkan strategi perancangan dan pelaksanaan pantas. Yang kedua, memudahkan urusan rakyat. Yang ketiga, perhebatkan pelaksanaan agenda reformasi perkhidmatan awam. Dan yang keempat, perkasakan pelaksanaan komunikasi total. 4 key point tersebut hendaklah dijadikan sebagai asas accountability diri, budaya kerja berintegriti dan juga amalan kerja berprestasi tinggi, agar setiap keputusan dan tindakan yang diambil memberi impak nyata kepada kualiti perkhidmatan, kepercayaan rakyat serta kecemerlangan organisasi secara berterusan.